Ramai yang cakap saya boleh faham subjek bahasa Arab. Cuma bila exam je saya kurang. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita boleh faham subjek bahasa Arab, sebenarnya kita boleh jawab exam. Patutnya begitulah. Bila kita faham something, bila kita diuji pun kita boleh jawab. Patutnya. So one day ada seorang pelajar saya, pelajar Nahwu Method, pelajar kami, dia mengadulah, saya bila exam ni saya tak boleh jawab. Okay. So one day saya call dia, saya bertanya dia, and then dia kata faham je sebenarnya kat sekolah, tapi exam ni saya tak boleh jawab. Lepas tu saya tanya dia, apa beza Nahwu Sorof? Tak sure. Dia kata dia pernah faham masa mula-mula join Nahwu Method, cuma sekarang dia lupa dah. Okay. Macam mana awak cakap faham bahasa Arab kalau beza Nahwu Sorof pun tak faham lagi? Sebab dalam bahasa Arab, subjek SPM, bahasa Arab SPM, ada Nahwu, Sorof, karangan, lisan. Ada 4 benda ni je sebenarnya, ada 4 ni sahaja. So you nak buat karangan, you perlukan Nahwu Sorof. Kita nak bercakap pun kita perlukan Nahwu Sorof. Apa itu Nahwu Sorof? Tata bahasa. Kalau beza Nahwu Sorof pun tak faham, macam mana kita nak faham konten Nahwu Sorof? Kalau Nahwu pun tak faham, apa lagi ilmunya? Kalau Sorof pun kita tak faham, apatah lagi ilmunya? Alright. Okay, so fahamkan dulu perkara itu.